Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, so pagi ni minggu terakhir di bulan puasa, bulan Ramadan. Hari Rabu, berapa Ramadan? 9, 28, 26, 24 Ramadan ke 24. So pagi ni saya rasa ni pemasangan terakhir saya untuk minggu ni dalam bulan Ramadan. Sebabnya lepas ni dalam Jumaat ke Sabtu kan, semua orang dah start tak sibuk nak balik kampung, nak buat persediaan untuk raya lah. Okay, so pagi ni kami buat pemasangan di Bukit Tagar, Selangor. So Bukit Tagar ni lama dulu masa 4G lagi, keluar masuk. Dulu ramai lah installer kan yang pasang dekat dalam Selangor kan. Tapi sekarang dia dah tak ada dah. Ada pun cuma kami 3-4 orang je lah dalam Malaysia yang pasang. So Bukit Tagar ni terkenal dengan masalah dia speed pagi elok, malam slow. Itu kalau pakai antena. Kalau tak pakai antena lebih teruk lah. Biasanya dalam kawasan estate tu. So untuk pagi ni saya nak pergi sana dulu, nak tengok apa masalah dia. Sebab kata owner ni dia punya modem lama dia tu kena panah kilat. Tak tahu dah apa cerita dia. So saya pergi ke sana dulu, tunggu tok sekejap, dia nak alih kereta. Lepas tu terus ke lokasi Bukit Tagar. Okay, jom, let's go. Pula ada kuda kat sini. Oh, dah berjaya ambil alih ke? Dengan lampu diri lah. Tak payah masuk lah. Dia lampu diri kat dalam. Okay, so kita dah sampai dah. Ni ladang ni dulu memang dah pernah masuk ni. Saya memang dah pernah masuk ladang ni. Masa zaman 4G lagi lah. Dia buat kat office dulu. Tapi dah banyak berubah macam ni. So masalah sama dia. Sini masuk okey lagi. Nanti kalau kat dalam nanti gang, kita tengok line dia memang teruk lah. Tapi sini pun ada pasang Starlink dah. Company tu dulu ada pasang Starlink. Kawasan ni Bukit Tagar ni memang daripada dulu masalah line memang teruk lah. So tak apa, kita pergi tengok dulu. Sebab saya pun dah tak ingat dah tempat ni macam mana, lupa dia. Jadi masuk dalam kan kita pergi rumah akak tu terus. Okey, untuk lokasi Bukit Tagar ni, saya dah banyak kali masuk dah daripada awal dulu tahun 2022 lah. 2022, 2023, tahun lepas tak masuk lah. Okey, untuk lokasi Bukit Tagar ni memang daripada dulu memang ada banyak isu signal tak ada lah. Boleh dikatakan setiap rumah pekerja atau rumah ladang yang ada dalam ni, memang sambungan internet dalam ni memang bukan kurang baik lah, terlalu teruk lah. Jadi untuk di lokasi seperti ni, walaupun tak berada di sebelah Sabah Sarawak sana, di Semenanjung pun masih banyak lagi isu ni. Pilihan dah ada banyak sekarang. So untuk office dekat Bukit Tagar ni sebenarnya dah pernah pasang Starlink dah tahun lepas, tak salah saya. Jadi banyak yang berubah lah untuk kawasan ni sejak ada Starlink. So dah banyak dah sambungan internet dekat kawasan ni memang okey sangat lah. Okay, untuk rumah akak ni, dia sebelum ni ada pakai modem B525 Huawei dulu. So modem ni dia dah kena panah kilat. So apa pun tak boleh buat, modem rosak, antena rosak. Cuma yang baik dia, kabel ni masih elok lagi lah. Sebab kabel ni adalah salah satu daripada untuk aliran elektrik tu yang paling terbaik lah, konduktor yang paling terbaik. So kabel ni masih selamat lagi. Selepas saya test masih okey lagi lah. Okay, antena ni dah kena kilat. So saya dah test, langsung tak ada signal. So cerita dia dah boleh buang lah. Okay, so tapak saya ambil tapak lama balik. Cuma ganti antena hyperbolic ni memang padu lah. Sebelum ni kata tak dapat speed je ni, mungkin dalam 20 Mbps.
Tapi kita pun ganti antena, kita ganti modem. Kalau tidak kita boleh try lah modem 525 kan. Okay, kawasan ni, kawasan Bukit Tagar ni, memang rumah yang ada kat bawah ni dia memang rumah di bawah bukit. Tapi office dia pakai Starlink. Dulu pakai modem SIM card, tapi sini pun tak okey sebenarnya. Tapi sekarang ni mungkin ada penambahbaikan daripada pihak telco dekat kawasan ni. Cawang yang ada tu mungkin diorang dah baik pulih, lebih baik lah. Mungkin ada tambah band ke atau 5G di Unicell tu. So untuk lokasi ni memang terbaik lah, terbaik. Alhamdulillah dipermudahkan lah saya untuk hari ni. Okay guys, so kita dah dapat dah. Boleh tak? Gigi sama. Tak boleh uncle, kita kena message juga uncle. Ya. Tu ada call tu. Okay. So yang ni adalah speed dekat dalam ni. Zero signal untuk lokasi ni. So saya nak try message sebenarnya. Tapi kena tengok dulu berapa kelajuan message boleh dapat. Yang ni Celcom Digi sebab sepatutnya saya nak try pakai message. Tapi tak adalah. So saya nak try dulu. SIM card dulu. Card mati je. Okay, tadi kita pakai Maxis. Sebelum ni pakai Maxis. So ini pakai Celcom Digi lah. Okay, untuk kelajuan Celcom Digi kat sini average dalam 40 lebih ke 50. Saya boleh dapat dalam 70, 80. Tapi 40 ke atas dah baik lah sebab signal. Ni signal Maxis langsung tak ada. Unify saya pun tak ada. Jangan kata ada signal, memang tak ada langsung lah. So upload dia ni dia untuk Celcom Digi. Yang untuk Maxis 1 Mbps sahaja. Cun dah. Ya, ni dah kira lebih baik ni. Try saya lagi. Pakai Celcom Digi saja. Plan yang saya cadangkan adalah plan Celcom Digi Home Wi-Fi tu. Yang tu baru RM79. Sebelum ni akak ni pakai Maxis 138 tu. Tapi dah kena panah kilat, modem pun dah jahanam tapi kita tukarkan G-Technic. Lepas tu terus pakai ni lah. So pakai 2 band, ya baik lah. Okay, cun. Okay, untuk rumah akak ni saya dah ada beli SIM, tapi saya lupa nak rekod untuk speed untuk Maxis tu. Okey, untuk Maxis tu pula download dia sama dia macam pakai Celcom Digi ni. Cuma dia upload dia memang bawah daripada 1 Mbps lah. Lebih kurang 0.3 Mbps lah. So kalau ada speed yang bawah 1 Mbps ni untuk penggunaan upload dia, senang cerita tak payah pakailah telco tu. Anda tukar kepada telco yang lebih baik lagi. Walaupun speed tu mungkin separuh daripada download yang anda dapat, tapi upload tu lebih daripada minimum pun 3-4 Mbps. So telco tu lebih baik lah berbanding dengan download yang lebih laju tapi upload tu tak ada. So untuk tempat akak ni saya suggest untuk pakai Celcom Digi punya plan tu lah. Okay guys, so alhamdulillah kita dah selesai dah hari ni talk hari ni pun nampak paras betul. Okay, untuk rumah di Bukit Tagar ni sekarang ni saya rasa sebab saya tak tanya dekat jiran sebelah tu, sini ada pasang antena tau. Banyak yang pasang antena parabolik bagai lah. Tapi saya pernah datang sini, teruk juga. Kawasan ni memang teruk sangat. So tadi masa nak try pakai antena before tu macam ada. Lepas tu kita try balik dah terus hilang dah. Lepas tu yang saya suspect sebenarnya antena lah problem. Cuma kawasan ni bagi saya siapa yang ada pasang antena Bukit Tagar ni dalam estate ni, Bukit Tagar Properties ni, dia dah cun sangat lah. Okay, boleh pakai lah Celcom Digi ke, nak pakai Maxis ke, teruk sangat, pakai dia Starlink. Sekarang dah ada banyak kemudahan lah. Okay guys, so terima kasih. Alhamdulillah kita pun nak balik ni. Okay, pada siapa yang berminat nak buat pemasangan modem SIM card 5G, Starlink ke, apa-apa berkenaan Wi-Fi, okay, boleh PM kami. Okay, insyaAllah pada siapa yang berminat nanti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.